Kau jangan suka-suka sangat. Ni apa hal pula ni? Itulah kau. Dah cakap jangan suka sangat. Biar pergi tengok. Penat. Muka aku menyelaya sangat. Bukan muka kau je. Muka satu kereta ni. Lagi-lagi yang tu. Weh! Macam mana ni? Boleh tak boleh ni? Relax lah. Relax. Nanti kalau kita terlepas slot macam mana? Kalau kau risau pun, kereta ni boleh start ke? Tak boleh juga kan? Aduh. Jalan depan lu lah. Kau nak jalan mana pula? Jalan je lah depan tu. Mana tahu ada bengkel ke, sesi minyak ke. Mana ada apa-apa kat depan tu. Jalan sini pun kosong. Habis nak buat apa kat sini? Handphone pun tak ada lain. Dengan seorang ni kepala tau. Hai, kenapalah tak cek dulu kereta ni tadi sebelum gerak. Menyusahkan betul. Jelek kan benda nak jadi. Kenapa bang? Tak ada apalah. Saja piknik tengah-tengah panas ni lah. Tak bang. Kereta rosak ni. Nak call pun tak ada line. Oh. Weh Man, kau ni kena? Aku nak tolong diorang lah. Tak payah. Aku takut kau kena pau dengan diorang nanti. Tak ada apa Adam. Kau pun manusia juga. Tak payah. Tak ada apa Adam. Kau relax je. Tak payah tu. Man. Man. Jelek bang. Kau ni nampak je macam ni. Tapi dalam hati ada taman. Taman apa tahu? Taman rama-rama. Aku tak rasa sebab bateri je. Spark plug tu kot. Kabelus je ni. Terus tak? Nah lah. Kan aku dah cakap kabel. Tu bro. Tak payah ambil kecil je. Korang siapa ni? Korang pergi mana? Kita ni band sikit. Nama band kita konflik. Kita on the way nak pergi perak ni ada show. Oh. Terima kasih bro. Tak ada apa. Benda kecil, benda kecil. Apa ke ni? Tak apa, tak apa. Okey. Benda berak lah. Okey. Okey, jom kita gerak ni. Man, Mas Iman!
Man. Baik juga kau lah. Mana? Tak adalah aku tengok diorang tu macam ganas. Sabaran je. Lagipun, kan kita di bawah langit yang sama.